Gobek sirih bah. Diam. Orang ni datang. Orang ni datang. Ni awak kena cakap orang putih, dia orang putih. Oh, ni orang putih. Good morning, sir. Good morning. Masuk kawasan siapa ni? Aduh, enggak. Bah, salam bah, lari. Cuba cakap. Bah, itu merajuk awak. Alah. Awak ngorat. Dia memang kahwin aku juga kau bikin. Kenapa? Kau buat apa air batu tu? Ya, buat apa air batu? Engkau gang ayam tu. Nampak pendek gitu garang nak mampu. Ya petang. Oh, sekarang aku macam tu, kau tahu. Sehari setengah je kaya duk aku racun mampu, kau tahu. Okey. Bye-bye. Bah, I love you. Dah tak berani dia takut. Ni tak pandai bah. Ni tak pandai ngorat bah. Pandai bodoh. Bantu kita. Ni kerja kelam ni kata aku ni. Dia berniaga. Kedai juga. Oi. Kedai makan? Kedai dia ada apa tu? Kedai runcit satu. Lepas tu ada sewa apa mainan bateri. Lepas tu selalu kat pantai persekian bateri. Oh. Dekat sana ada pantai? Ada. Kita dekat tempat dia tu. Ya. Lumba Condong. Ada pantai? Ada menaga kat pantai. Nanti kita pergi sekali ajak Mizan. Boleh? Kita pergi musim. Ini pasal aku tak tahulah dia nak kerja ke tidak ni. Kalau tidak, hari Jumaat pun dah boleh aku naik musim dengan dia. Jalan. Last. Hari Jumaat. Jom kita try pergi tak? Hari Jumaat kita pergi musim. Aku pergi cari kau kat musim. Hari Jumaat. Jumaat kau berniaga. Kau berniaga pula. Pasal tanya Jumaat. Macam mana nak? Dia sampai petang. Sampai petang. Sampai pukul 6. Tak apa abah, kita buat live dekat musim sekali. Dekat tempat dia berniaga itu bu. Boleh kita jalan dulu bah. Boleh. Apung tu kan? Apung kan? Tahu. Apung lah. Boleh. Hari Jumaat kita jalan musim. Boleh. Musim jalan. Kawan Jumaat malam tu kawan dah hari Jumaat tu memang kawan dah macam lepas tudung Kawan nak pergi ambil tebu apa semua, nak pergi hantar kat bazar, hantar barang-barang meja bagai perset. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Raya baru datang balik. Lepas raya lah jawabnya baru sampai. Ayang nanti raya ada abang datang rumah ayam jalan. Ayam mana buat kuih? Bah, tanya dulu rumah dia kat mana, senang nak berjalan. Ayam rumah mana? Sebelah tu je. Sebelah? Oh, dekat. Abang datang nanti kalau abang datang yang buat kuih tak deh. Abang suka tak? Sebab abang suka perempuan yang abang suka lah kuih tat. Bukan ni. Dia mana rezeki kuih tat? Ya, kawan pun suka dia ada jam nenas. Jam nenas. Jangan tak lain pula kawan-kawan kau. Kawan tu, kawan risau awak tu lain. Dia yang buat kuih tat ya. Bah, minta maaf dengan dia bah. Kita nak puasa dah ni. Jangan je, tak boleh. Tak boleh. Cakap dia abang minta maaf cakap. Abang minta maaf ayang. Nak bulan puasa ni. Anak bulan puasa. Ya, salah silap kita ya selama di sini. Ya, bah, tapi bulan puasa ni banyak video keluar kat ke sini. Nanti abang gaya macam abang di rumah ayang di rumah. Suka pula dah. Abang nak makan kuih ayam. Hai, kau? Kuih apa? Kuih kat rumah dia dah bodoh. Kuih ayam. Nanti kat rumah abang ayam datang makan batang buruk. Sudah lah bah. Bah ni memang budak lain. Memang mati kata aku. Terima kasih banyak Jumpa lagi lah. Tak tahulah kalau bulan puasa kalau boleh datang boleh minum kat sini. Aduh. Tu. Terik tu tutup pusat. Payah nak tutup. Tutup pusat tu. Hari tengah besar je hari kuat. Pokok hari gelap. Kita ni hujan pokok.
Ini kalau Abang main duduk mana? Sini ke apa? Ha? Duduk sini, duduk belukar, jadi orang belukar. Ya. Kalau pernah mancing, kumpau lah. Kumpau ramai orang mancing. ni pergi jauh tak? Kalau pekat kayu. Ikut mula, ikut pedagang. Ya. Ini tu cerita betul. Tak jauh bah berkayuh. Sungai ni tak jauh berkayuh. Bandingkan kalau dengan menggunakan enjin, Sungai kayu. Tak, dia sungai panjang dia kalau ke mana? Sungai itu panjang. atas sana tu lepas jambatan. Ni lepas lalu kat sini. Jambatan yang kita jalan nak pergi wah. Lebih kurang 300 meter ke 400 meter. Besar sana. Nak keluar hei. Tapi tak payah lah Ramu lemah kan, susah pula orang tak air turun. Lah jaket ada. Lah jaket ada. Takut orang tak jumpa kan. Lok. Kita dah kemari bagus lah. Gila bah. Hari ni dah hari Rabu. Bulan puasa. Besok Khamis. Kalau bulan bulan puasa puasa. boleh. Bulan puasa boleh. 2 hari 3 hari puasa tu kita dah pergi mancing. Relax je petang Boleh. balik. Macam dia tahu dah bawa kat mana. Ha. Kau dah tahu? Tahu dah sini. Awak cakap je mana. Kita boleh bawa enjin kemari. Boleh tapi pakai kayu pun sedap ni sungai ni. Sungai ni tak jauh. Ada rezeki mana tadi dengan Din. Din ada dia banyak. Kawan dapat 3 ekor je. Mak Datuk. Bah. Mau pakai enjin ni bah mancing udang pun sedap. Alah, Ni. mampus. 50. 50. Everroad. Ya. Tohatsu, Everrun, bukan Everron. Ha. Everron tu lain. Ini Jepun punya ni. Bukan. Tohatsu. Bukan Jepun punya. Dah. Ni Sudan. Sudah. Ha. Enjin lama dia buat spray semua baru dah. Ha, dia buat baru dia sebih balik lah ni, sebih. Tu lagi cantik. Lan. Mana? Dia sarung tu. Tu ada enjin tu, Tok, sini. Enjin berapa? 12. Ha, ni bah. Okey. Kepada penyewa boat fiber, sila ambil perhatian. Sewa boat fiber 25 ringgit per boat. Per boat. Empty boat. You know empty? Empty Yes, tu yes, kira. thank you. Okay. No Ini engine. boat No plus engine. Yes. 5 horsepower or 3 horsepower, $70 or $80. Oh, thank you. You know? Thank you. Okay. One dayung hilang. One dayung gone. Oh, you know hilang? Oh, hilang kena potong pula RM30 dengan 70. Bukan potong. Habis Kena bayar extra. extra. RM30. Kalau awak yang buat hilang pendayung kawan, pendayung lain kau pepah atas belakang. Ini kalau buah pelik aku kena gigit benda, macam mana kau nak ganti? Boleh claim. Boleh claim. Tukar buah pelik baru dengan tu. Sama kalau hilang semua ganti yang dia. One life jacket Mampus hilang dia ni. $30. Asyik semua pot, ngayung ganti. Phone number. Phone number, you know. What phone number? Phone number please. Jeti Tok Janggut. Tok Janggut 011 30 40 471. Puasa kedua ke? Ini Muhammad Rafi 013 475 4714. Okey. Ha, ini dia. Kalau awak semua nak berasa udang ganas makan, antara tempat yang main udang yang ganas sungai ni. Dia makan macam ikan. Minggu lepas dah. Oh, sedap ni mancing sungai ni. Main dengan apa abah Cirabu. Enjin 5 kuda 5 kilo. Ya. Kita kuala tu je. Mu nak enjin macam mana? Enjin 5 kuda ke tak ada? Itu kami banyak enjin 5 kuda. Paling kecil kami pakai 3.3. 3 pun okey dah. Apa 5 kuda tu boleh, tak ada Ya. benda. Boleh. Ha ah. 2 hari ke 3 hari puasa aku telefon kan. InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Kita nak ajak kawan. Awak belanja kawan kan? Bah, awak belanja Boleh, kawan. boleh. Ini kalau nak pergi enjin 5 kuda boleh pergi ke sana? Tak payahlah. Ya. Main dalam ni je. Kalau air cantik dalam ni je padan dah. Ya. Kilo. Macam ni dah tahu dah. Dalam ni aku tak minat dah, sempit sangat. Awak tak tahu bah. Kawan air setengah depa je udang spek biru. Fokus batang. Tahu pula. Right double lagi. Jokong. Itulah awak. Yang itu jam baru kita boleh test ilmu siapa power. Dia ada. Ada mana convert. Kita tanya ada orang komen dekat punya YouTube tu. Dia tanya nombor telefon. Lepas tu kawan peselit nombor telefon kawan. Mantap lah tu. Ada gila. Apa tu? Gobek. Apa gobek? Gobek. Bodoh Gobek. dengan gani gobek tu kan. Kat situ aku faham. Aku bercakap gobek kau tak faham. Lebih baik kau balik kerat janggut kau tu. Apa dekat situ ada tulis bodoh juga. Gobek ni. Gobek sirih bah. Diam. Orang ni datang.
Mana datang? Ni awak kena cakap orang putih, dia orang putih. Oh, ni orang putih. Good morning, sir. Good morning. Masuk kawasan siapa ni? Aduh, enggak. Bah, bah, salam bah, lari. Cuba cakap. Aduh. Sungai besar sedap. Kalau sungai besar kena bawa enjin kawan, baru sedap pergi. Sungai besar lah sedap. Nak mari apa? Rabu tadi. Nak mari 10 kilo. Dua banyak. Tapi ni memang ni 2 kali parking 4 kilo. Kasar udang Sini sedap. Kita enjin lima kuda tak boleh pergi. Telur dah macam udang. Ya. Enjin lima kuda tak boleh pergi tu. Boleh tapi pelan lah. Tak apalah. Ada seekor udang kasar. Ada dia. Yang dia memang kasar. Dapat telur lah tu udang ni tu. Aku nak suka-suka jalan lima kuda pancing berhenti. Yalah. Aku datang lah 2 hari lagi 3 hari lagi. Tengok kalau ada saudara-saudara tolong support sikit saudara sini ya. Kalau nak cari jeti Tok Janggut ya. Google Map jeti Tok Janggut semua keluar. Udang telur tu macam ni duk kami cakap dengan mu betul-betul gini. Kafar udang Oi. Okey, kami jalan dululah. Tok. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Terima kasih. Sama. Dah nak balik benar dah. Nak balik benar dah. Nak berambuh benar dah dia. Cepat sikit lah. Jangan hege-hege macam pondan buat kerja lambat. Balik dua. Thank you very much. Kawan minta maaf lah salah silap kawan no problem. terkasar bahasa gurau jenaka kawan selama kita bersama-sama ni. Sebab kita nak nyambut Ramadan Al-Mubarak. Everything for me forget letter from dalam letter. Okay, thank you. Kira 000 lah. 007. Thank you. Balik dulu No problem. Kau hajar. Maaflah salah silap kita ya. Mudah-mudahan berkah puasa kita insya-Allah ya. InsyaAllah. Hari Jumaat Puasa pertama kita janji buka sama-sama kan? Hari Jumaat. Bah. Kita puasa janji buka sama-sama kan? Ya. Buka kat mana kita masa tu? Kira dah dalam hutan ke semua. Bah, hari Jumaat kita nak ke mana bah? Mesti. Okey. InsyaAllah bah Jumaat. Kalau aku datang hari Jumaat, kita datang jangan petang lah, pagi. Kita kena gerak pagi. Kita semayang Jumaat sana. Nanti aku jumpa kau sampai kat sana, nanti aku telefon kau. Mungkinlah satu hari pun kau kena cuti lah berniaga. Cuti apalah. Aku cuti lah. Aku jadi bapak beruk. Dah kita berdua tu kau datang kanting. Bahasa orang datang. Aku datang Sabtu lagi tu. Sabtu tak boleh buat dah puasa. Kalau buat puasa, bodoh budak ni. Kita satu hari tak boleh tak berniaga. Tak boleh. Bisa teruk balik. Kita cancel je. Tak payah pergi. Tak. Dia tu bahasa Allah dia, bisa dia tu maknanya dia suruh bayar gaji dia satu hari berniaga. Satu hari berniaga berapa? Duit? Tak banyak lah, 1,000 tu buat. Ada. 1,000 Datuk ada 1,000 sehari pun. Tak payah pergi. Bah dah merajuk lah. Bah. Kali tu kita kerompen lah, tak payah ke ni. Tak payah ke macam menyebuk budak ni. Tak payah engkau tinggal. Bah, nanti telefon budak tu kita pergi rompen je yang tadi. Bah, balik dulu bah. Jumpa lagi bah. Bulan puasa buka tak? Tutup. Aduh. Okey lah.